Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahukah anda, pilihan pemakanan harian kita memberi kesan besar kepada kesihatan dan prestasi sebagai mahasiswa dan mahasiswi? Melalui video ini, kami dari Kumpulan 10 ingin mengajak anda untuk melihat dengan lebih dekat kepentingan pemakanan sayur dalam kehidupan seharian di kampus. Jom saksikan bagaimana langkah yang kecil ini mampu merubah perubahan gaya hidup yang lebih sihat. Ayo sama-sama kita menyaksikan. Tahukah anda, ramai di kalangan mahasiswa dan mahasiswi kini lebih gemar mengkonsumsi makanan segera berbanding dengan makanan berkhasiat. Antara makanan segera yang sering mereka konsumsi adalah mi segera. Statistik menunjukkan bahawa peningkatan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi dalam konsumsi makanan segera meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, kempen ini kami akan mengajak semua untuk mengambil makanan sihat, iaitu sayur-sayuran. Oleh itu, saksikan. Tahukah anda, sayur penting untuk tubuh badan manusia. Sama juga seperti pokok yang penting untuk bumi. Jadi, sayur mempunyai banyak faedah bagi tubuh badan manusia. Dan faedah dia terbagi kepada dua, iaitu faedah jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Okey, apakah faedah jangka masa pendek bagi sayur pada tubuh badan manusia? Contoh yang pertama, sayur mempunyai serat yang tinggi. Contohnya seperti sawi. Kalau kita makan sawi mempunyai serat yang tinggi yang membekalkan tenaga untuk badan kita supaya kekal aktif dan bertenaga sepanjang hari. Sayur juga mempunyai nutrisi yang cukup untuk membantu proses pencernaan. Contohnya seperti lobak ataupun tomato. Jadi proses pencernaan kita akan terjaga dan menyebabkan kita sihat dan Kalau kesan panjang pula, kalau kita makan sayur je, nanti kita tak dapat obesiti, tekanan jantung kita stabil, jadi kehidupan kita tak sihat. Okay, sekarang saya akan menerangkan tentang smart shopping. So, bagi pelajar, kita kena rancanglah kita punya perbelanjaan semasa di universiti. Dan kita beli Maggi. Maggi sebenarnya tidak bagus untuk kesihatan, manakala kita belilah barang yang berkhasiat. Contoh barang berkhasiat, lobak, kobis, tomato, timun. Dia boleh disimpan dalam jangka masa yang lama. Sayur yang saya kata, kita boleh simpan dalam tempoh masa seminggu ataupun lebih kurang 3 hingga seminggu lah. So, jangan kita abaikan sayur ni, sebab kita memerlukan sayur untuk memastikan badan kita mendapat nutrisi yang cukup. Sekiranya kita hanya membeli makanan seperti telur, Maggi, dia tidak mendatangkan banyak nutrisi kepada badan kita, tak malah menyebabkan badan kita berisiko datang penyakit. Itu saja daripada saya. Masakan berasaskan sayur memerlukan penyediaan yang teliti bagi mengekalkan nutrisi, kesegaran dan rasa semula jadi sayur-sayuran. Langkah pertama ialah pemilihan bahan mentah yang segar, tidak mempunyai kerosakan dan tidak layu. Sayur-sayuran perlu dibersihkan dengan sempurna menggunakan air yang mengalir bagi menghilangkan sisa kotoran, sisa toksik dan bahan-bahan kimia. Selepas itu, sayur dipotong mengikut kesesuaian hidangan, sama ada dihiris nipis, dihiris tebal, dihiris dadu atau dibiarkan dalam saiz yang besar. Baiklah guys, seterusnya kita akan cari seorang responden daripada mahasiswa UPSI untuk kita tanyakan apakah bahan-bahan ataupun makanan yang beliau konsumsi untuk mengekalkan kesihatan badan mereka. So sekarang kita dah ada seorang responden. Assalamualaikum bang. Okay. Okey, baik abang, kami nak tanya sedikit soalan. Pada pendapat abang rasa
sebagai mahasiswa UPSI, apa yang abang konsumsi hari-hari untuk memastikan badan abang kekal sihat dan bertenaga? Sebagai mahasiswa UPSI, saya setiap hari biasa akan ambil nasi dan sedikit protein seperti ayam ataupun telur lah. Biasa hidangan yang saya makan dalam satu portion tu nasi, ayam dan sedikit sambal-sambal lah, sayur macam tu. Okey, itu saja soalan dari kami dan kami ada brosur untuk abang baca dan lihat. Okey, terima kasih abang. Okey, hari ini kita akan tersiap seseorang untuk tanya tentang pemakanan sayuran di kalangan mahasiswa. Jom. Abang. Hai. Abang sibuk ke? Tak. Okay, tanya abang, bolehkah abang perkenalkan diri abang? Nama saya Abdul Aziz. Saya pelajar UPSI. Saya nak tanya, adakah abang gemar makan sayur dalam kehidupan abang? Saya kurang gemar tapi saya keluar. Kalau kerapat tu dengan seminggu, berapa kali abang makan sayur? Setiap Setiap hari makan sayur. Pada pandangan abang, sejauh mana kepentingan sayur dalam makanan dan kesihatan mahasiswa? pada pendapat saya, sayur itu sangat penting kerana banyak khasiat dan dapat meningkatkan tubuh badan kita. Soalan terakhir, apakah faktor yang abang rasa menghalang daripada pelajar daripada makan sayur? Satu, mungkin rasa kurang sedap. Lagi sebab kita student yang payah nak dapat sayur, nak masak malas, kita selalu makan Maggi. Okey, soalan terakhir, apakah cadangan abang untuk meningkatkan kesedaran makanan sayur di kalangan mahasiswa? Saya rasa mungkin kita perlu wawarkan tentang manfaat makan sayur dan kebaikan dia bila kita konsum sayur. Oh, terima kasih bang. Kesedaran pemakanan sayur dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi amat penting bagi memastikan kesihatan tubuh badan yang baik serta minda yang cergas. Amalan pengambilan sayur secara konsisten mampu membantu mencegah penyakit dan menyokong gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian di kampus. Oleh itu, marilah kita memulakan langkah kecil pada hari ini dengan menambah sayur dalam setiap hidangan, membuat pilihan makanan yang lebih seimbang serta mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama mengamalkan pemakanan sihat. Setiap perubahan kecil mampu memberi kesan besar kepada kesejahteraan diri dan komuniti. Sebagai penutup, saya wakil dari Kumpulan 10 melalui kempen kesedaran pemakanan sayur dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi berharap agar kesedaran ini dapat menjadi inspirasi kepada semua untuk menjadikan pemakanan sayur sebagai satu amalan harian. Ingatlah, tubuh yang sihat adalah asas kepada kejayaan dan masa depan yang lebih cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.